bukan setakat lokasi legenda je, tapi juga khazanah alam yang dunia iktiraf. Tahun 2009, Tasik Chini diangkat jadi tapak rizab biosfera UNESCO pertama dekat Malaysia sebab kaya dengan biodiversiti dan komuniti orang asli yang unik. Sepatutnya kita jagalah kan. Malangnya 2 dekad lepas, Tasik Chini makin tenat dek aktiviti manusia. Hujung 2000 sampai 2010, hutan sekitar Tasik kena tibai, pembalakan, pembukaan ladang kelapa sawit, lombong biji besi, semua berjalan rancak tanpa kawalan ketat. Lagi parah, hujung tahun 90-an dulu dibina sebuah empangan kecil, lock gate dekat Sungai Chini. Kononnya untuk kekalkan paras air Tasik masa kemarau, tapi efek sampingannya air Tasik jadi bertakung dan aliran keluar masuk semula jadi kurang. Akibat kombinasi semua tu, Tasik Chini mula nazak. Air yang dulu jernih sekarang keruh perang, penuh keladak setiap kali hujan sebab hakisan. Pokok-pokok tepi Tasik banyak tenggelam sebab paras air dah tak turun naik macam biasa. Ikan pun berkurangan teruk. Dulu ikan kelisa, arwana, jelawat banyak, sekarang jarang nampak. Saiz pun kecil-kecil je. Orang asli Jakun yang bergantung hidup dekat situ pun terkesan juga. Air Tasik dulu boleh terus minum, sekarang nak mandi pun kulit jadi gatal-gatal sebab pencemaran. Diorang dah tak boleh bebas memancing atau kutip hasil hutan macam dulu. Kawasan banyak dah gondol jadi lombong. Sisa toksik pula mengalir masuk Tasik. Tok Batin Awang Aluk dari kampung orang asli situ pernah luah pada media. Dia sedih tengok Tasik makin tercemar. Ikan dah tak elok dimakan. Budak-budak mandi badan naik ruam. Kawasan akar ubat-ubatan orang asli pun dah diceroboh pelombong. Penyelidik alam sekitar Dr. Hezri Aznan bagi amaran kalau perubahan drastik ni tak dikawal, ekosistem Tasik Chini boleh runtuh menjelang 2030. Kolap terus, habis musnah. Bukan setakat naga je yang hilang, Tasik tu sendiri boleh mati. Hal ni jadi kontroversi besar sekitar tahun 2019 sampai 2021. UNESCO hantar tim penilai dan diorang dapati Tasik Chini dah tak cukup syarat sebagai rizab biosfera. Hutan banyak yang dah gondol, lombong dibuka balik, dokumen pengurusan pun kelang kabut. Memang malu sangat. Status UNESCO tu boleh kena tarik balik kalau tak ada pembaikan. Grup pecinta alam dan NGO macam Transparency International Malaysia pun dah bising. Kata kerajaan negeri terlepas pandang. Diorang risau Tasik Chini boleh hilang status berprestij